Ni siapa? Kau tak tahu ke diorang penjaga ikon Mythic Glory. Lepas tu kita bisukan dia terus, kau tahu tak? Dia tu legend, kau tahu tak? Yang penjaga ikon Mythic Glory tu ada aku pernah dengar. Yang meletup sampai satu korang pernah jadi Kaplan High Council. Betul pernah. Yang tu ambalabu, ambalabi, ambalaba. Banyaknya mbak, sambar. Betul. Diam. Apa yang Gunting Kencing cakap ni memang betul. Dan kita orang pernah jaga ikon dan kita orang tahu kalau Sentinel itu pengkhianat. Jadi kita orang cari apa-apa untuk hancurkan dia. So aku nak buat plan. Aku bukan nak buat apa. Aku nak jadi plan dengan dia orang je. Relax. Tolong kasih satu. Okey, kita orang ni memang tahu Sentinel betul perangat, tapi kita perlukan bantuan kau. Aku tolong kau, kau tolong aku. Boleh kan? Asalkan kau tak buta meh, jangan tajam. Tiang belakang. Sudah, baiklah. Kita akan bincang dalam 5 hari dari sekarang. Diorang gila. Aku tak tahu dua-dua gila ataupun apa dah. Woi, kau nak kerja sini ya? Memang aku nak cabar cari duduk sini. Bukan kerja dekat sini. Kau memang nak bincang 5 hari nak kalahkan dia. Memang lama lah. Macam lah kau diam lah. Kau apa Kau ingat seorang je. Aku nak dia tu merana hari ni juga. Kau jangan melawan aku ni Starscream. Kau tahulah kan. Kau jangan nak pandai-pandai solo lah. Kalau kau pandai sangat, aku nak tengok kau meleleh. Aku panggilkan nenek moyang aku baru tahu. Lantaran nenek moyang kau tu memang apa? Siapa? Aduh, aku tak nak hitam. Sini aku bawa pergi pasar depan. Lisal tak mau. Bukanlah kau lagi. Relax, biar. Belasar lagi. Kau nak tengok Waman ni belasar sini, aku kasih demo sikit. Cepatlah buka aku tak takut. Aku tak kat sini. Cepatlah buka aku. Apa benda pula ni? Tantan ni bekas dari nenek moyang aku yang pernah tembak saudara dia tu. Aku boleh pakai lah. Ampun. Ya, aku jangan dah. Dia tak bersalah pun. Saya minta maaf. Dah, kita marah. Sekarang bincang. Tak payah bincang sudah. Kita terus. Macam mana? Sekarang kita kena buat plan. Nak hancurkan dia terus. Hari ni juga. Kau jangan bukan sama-sama si Mamat ni. Kalau tak kita dah hancur dengan Sentinel Prime. Betul. Aku kata mendekat. D16. Hah? D. Hah? Sorok dulu. Hah? Ambil gerak. Banyak gila kumpulan Sentinel. Tak apa, lawan silver bukan gold. Mana D tadi? Aduh, ni senang je ni. Drift sikit. Aku suruh dulu lah. Lari. Mana orang hitam tadi? Senang je ni. Bazooka. Wacha. Aduh. Dia